Hujan pula. Sampai-sampai kucing tadi hujan. Ingat tak lebat. Dia nak keluar. Alas hujan juga. Apa? Ya. Yeah. Tapi kita teruskan je lah kan. Biarpun hujan. Hujan sih lebat, tapi itulah. Lama-lama pun hujan. Basah juga. Kita baru sampai petang tadi. Jam 3 lebih lah. 3 lebih. Ingatkan tak hujan. Kali tengok hujan lebat di Batu Tujuh. Dah sampai terbawa-bawa sampai sekarang ni. Adik nak pergi ni. Tengok jambatan Darul Hana ni. Jalan yang ya. Man pegang adik. Abang Akam. Adik, pelan-pelan. Situ, adik. Jom. Yo. Slow yang. Ayahnya laju. Dia nak jembatan Darul Hana ni juga. Astana di Petrajaya. Ada pagar je deh, ada pagar. Topi pakai. Dia kali pertama dia datang ke Sarawak ni. Selepas lahir di Sabah, membesar di Sabah, inilah kali pertama dia pijak kaki di tanah Sarawak ni. Terus dia mau berjalan terus. Terus aku layan je lah dia. Si budak kecil aku ni. Man, jangan laju. Adik dah nampak kan? Adik mau nengok bangunan. Ambillah gambar. Video yang di situ kelak. Iya kan? Adik kan mau pergi situ. Okey. Ada buaya yang ada ya. Ya. Sayang. Sebelah. Ujung tu kita. Hujan ya. Ramai orang di atas ni. Ramai juga lepak-lepak di atas. Yaudah. Ini kami stay dekat itu. Ada Spencer amat.
Biarlah ni. Siapa? Biarlah. Tak ya. Iya, Mak. Kan kita lagi mau gambar, betul. Ya. Ya, masanya macam-macam. Hujan dah. Kalau ndak hujan okey. Masalahnya hujan lah. Basah kita. Aku dengan topi pun tak terbawa. Gara-gara berebut-rebut. Di order awal sangat. Grab tadi. Nah. Sampai aku nak cermin mata pun tak terambil. Tak terbawa. Topi pun tak terbawa. Tu yang jadi. Azizah naik kereta sini lah. Ya. Baik. Oh. Sebelah dong. Adik mau pergi depan lagi. Bawa. Basah yang hujan lebat. Boleh. Pengkalan sapi tu. Kelak lah kita pergi waktu siang lagi yang. Oh, no. Kelak. Ya. Putar balik. Okey dah kita nanti kita sambung ke video yang lain. Jumpa lagi.